poket kita kan. Masa-masa kita tengok poket macam-macam. Selalu poket tak ada tengok, dia seluk je. Dia tak tengok. Dia seluk-seluk gagal-gagal tu tak tu kira muka sedih je lah. Kalau pun tak ada kan. Tak kira dia baju cang kan, tak ada apa. Okey, pasal poket kan. Apa mana Apa soalan dia? soalan kita soalannya kan. Rasa macam boleh tahu dah soalan tu apa dia. Ini skema sikit lah. Soalan yang pertama, apakah teras utama pengurusan ekonomi mengikut kehendak Islam? Boleh ikut sembang sikit? Boleh ada sembang je lah. Ya, kita sila. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Sahabat saya, saudara moderator IR Wan Ahmad Fa'i, sahabat saya yang saya kasih, saudara SS Syahir Sulaiman, yang akan sejawat dalam Esko Dewan Pemuda PAS Pusat. Saudara Syahir Sulaiman pegang Institut Kajian Polisi, maknanya polisi negara dan sebagainya ni di bawah bidang kajian beliau lah. Jadi dia ada tim, dia ada kumpulan dia kaji, dan selalunya kalau kami bermesyuarat nak bincang apa-apa isu, lajnah dia atau unit dia lah yang akan keluarkan bahan-bahan untuk isu tersebut. Dan beliau sedang dalam pengajian dia, dalam sedang sambung juga dalam bahagian ekonomi juga, kerja juga di syarikat delegasi negara Sandabi Kelapa Sawit. Jadi memang tak salah kita jemput dia. Memang sesuai lah. Memang salah kalau tak jemput. Memang salah kalau tak jemput. Dia kena tu panggil tu kena tu. Memang kena. Dia biasa jadi moderator, jadi tak kerti nak jadi panel pun kan. Tak apalah. Sebab hari ni kita latih jadi panel. Lain kali ya. Bila sebut ekonomi, apa kehendak ekonomi? Sebenarnya mudahnya begini. Ekonomi kalau mengikut barat, kehendak ekonomi, tujuan sesuatu aktiviti ekonomi dijalankan, dibuat mengikut tafsiran barat, orang putih Mak Saleh, tujuan ekonomi ini akhirnya ialah nak kepada keuntungan, nak kepada kemajuan, nak kepada keuntungan. Itu saja, terhenti setakat itu. Tapi kalau tujuan ekonomi Islam, matlamat akhirnya ialah untuk mendapat keredaan Allah. Ini dua benda ni bezanya sangat jauh, sangat besar. Barat menafsirkan ekonomi, segala aktiviti jual beli, segala bentuk perkara yang boleh mendatangkan hasil, untung. Yang mana untung, yang mana yang boleh dapat kemajuan, itu adalah matlamat ekonomi. Jadi bila matlamatnya macam tu, nak menang, nak kaya, nak bangun, asalkan bangun saja, asalkan kaya, apa jua cara semua boleh. Sebab barat ni dia tak kira halal haram. Dia tak kira halal haram. Haram tak apa, yang penting dapat kemajuan. Haram pun tak apa, yang penting dapat keuntungan. Tapi beza dengan ekonomi Islam, asas dia, apa yang dibuat mesti selari dengan redha Allah. Sebab matlamat akhir pembangunan ekonomi mengikut Islam ialah mesti mendapat keredaan Allah. Kita tuan-tuan di Malaysia ni, kita ekonomi, sistem ekonomi yang kita sedang lalui sekarang ni, yang kita hadapi sekarang ni, tuan-tuan pergi bank, pergi kerja, berniaga, kedai runcing, buka syarikat daftar perniagaan, kita jadi pembeli, kita jadi pengguna, kita terlibat dengan sistem ekonomi Malaysia yang berteraskan sistem ekonomi kapitalis. Ini adalah dasar ekonomi negara yang sedang dibuat sekarang. Baik, apa dia maksud sistem ekonomi kapitalis ni?
sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem pembangunan, sistem yang dibangunkan oleh Barat lepas Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia kedua berita. Barat ni, Eropah ni masa Perang Dunia kedua ni hancur, negara dia semua hancur. Macam Kelantan lah, kita tengok lah Kelantan lepas banjir, Pahang lepas banjir, Terengganu lepas banjir ni hancur semua, tak ada apa. Contohnya sebahagian besar pada kita ni pergi Kelantan, pergi Kuala Kerai, pergi Kota Baru, pergi Mani Urai dan macam tempat. Kira padang jarak, padang terpukuk, tak ada apa. Jadi nak bangunkan sebuah negara tu dia kena ada satu formula, satu kaedah. Jadi bila negara-negara Eropah ni hancur semasa Perang Dunia Kedua, maka dia kumpul semua ahli-ahli pemikir, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pembangunan ni. Macam mana cara nak bangunkan negara yang dah teruk sangat masa tu? Maka mailah keluarlah beberapa kaedah, antaranya mailah benar yang namanya kapitalisme. Dia punya pengasas dia nama dia Rostow. R-O-S-T-O-W. Betul tak? Dah saya salah tolong betul. Dia beli guru saya ni, saya segan cakap depan guru ni. Jadi Rostow, Karl Marx, Lenin, Stalin, ini semua tokoh-tokoh pembangunan Barat yang dia gagaskan ataupun dia yang kemukakan idea ekonomi kapitalis ini. Baik. Dalam ekonomi kapitalis yang negara Malaysia amalkan sekarang ni, dia ada beberapa rukun dia, ada beberapa peraturan dia. Kita kata rukun lah, sepas semayang, rukun semayang apa dia? Test sikit pengurusi. Ingat kau pengurusi, boleh tanya, kena boleh tanya pengurusi. Macam interview dengan Vietnam. Maknanya kalau semayang ni tak ada satu rukun, habis semayang, tak sah. Dalam sistem ekonomi yang Malaysia amalkan ni, kapitalis ni, rukun dia yang pertama ialah manusia mesti jadi makhluk kepada ekonomi. Manusia makhluk kepada ekonomi. Manusia bukan makhluk Tuhan. Mana tu? Tinggi tu. Okey, kita panjang sikit. Makhluk ni maknanya bila jadi makhluk tentulah ada khalik, ada pencipta, ada Tuhan. Jadi makhluk ni makna dia memperhambakan diri dia kepada Tuhan. Dalam sistem ekonomi kapitalis ni, ekonomi itu jadi Tuhan. Ekonomi itu jadi benda yang menentukan segala-gala. Tu yang kerja tak balik-balik. Tu yang pergi kerja tak balik, semayang bang, tak boleh mengaji, tak boleh kerja, kira kerja. Makna dia jadi makhluk kepada ekonomi. Dia jadi makhluk kepada kerja dia. Dia sembah benda tu. Kira ini salah dengan Islam. Sebab Islam, manusia bukan makhluk ekonomi. Manusia ni, manusia ni makhluk Tuhan. Baik. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, saya kita kenal sikit. Dia ada berapa rukun? 3 tak? Dia banyak lah. Nak sebut tu payah. Sampai bagi esok tak habis. Dia sampai 12 lah. Okey, yang kedua rukun dia ialah dalam istilah yang agak akademik sikit ni, dia panggil agama, ekonomi dia jadi superstruktur, agama ni substruktur. Maknanya apa? Agama dikawal oleh ekonomi. Kita ni Islam, sepatutnya Islam agama yang kawal ekonomi. Ekonomi itu dia bergerak mengikut Islam. Harga minyak nak naik turun, Islam kata apa? Nak laksana cukai, GST dan sebagainya, Islam kata apa? Itu maksud dia. Maknanya dia nak buat apa saja benda yang berkaitan dengan nak dapatkan hasil kepada negara ni, mesti tengok Islam kata apa. Itu maksud dia. Hari ni dia buat dulu dan tak peduli pun kepada Islam ni. Tak rujuk pun kepada Islam. Nampak? Jadi itu contoh. Baik, kita pernah sikit contoh mudah. Kita misalnya ada saya yakin ramai kalangan kita ni ada anak-anak, adik, kakak, bahkan kita sendiri yang kerja kilang. Kerja kilang ni ramai lah, kerja kilang. Bila kerja kilang ni, biasa dah ada jadi satu situasi orang mengadu, ni Ustaz, saya ni kerja kilang, bos saya tak bagi semayang.
Biasa ada. Bos saya toke tak bagi sembahyang Jumaat. Dia main Jumaat. Ataupun gila sembahyang Jumaat. Boleh tapi gila. Ada 4 minggu, minggu pertama kumpulan ni. Jadi hak dah sembahyang dah, minggu depan tak ada. Dia boleh. Mana dia pula tolong atok jaga Tuhan. Dia tak sembahyang. Dia pula atok boleh atok sembahyang. Bila nak sembahyang, bila tak sembahyang. Baik. Dia kata, ustaz macam mana saya nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Kalau saya berhenti kerja kerana nak sembahyang Jumaat, saya nak cari kerja apa? Dengan umur saya macam ni, dengan anak 10 orang, anak sulung umur 10 tahun, 10 orang anak sulung umur 10 tahun. Orang Melayu lah betul dah, dia setahun seorang. Bini berapa? Seorang lah. Tak sebut dia tu ya. Patut ramai orang malam ni muslimat pun. Terima kasih bagi sokongan ni makcik-makcik ni. Baik. Dia kata nak dia ramai, tanggungan ramai. Kalau dia berhenti kerja kerana nak sembahyang Jumaat tadi, maka dia hilang pendapatan. Akhirnya dia terpaksa terus bekerja dalam keadaan dia terpaksa tidak sembahyang Jumaat dalam hidup dia, kerana nak memenuhi keperluan ekonomi dia, nak memenuhi poket dia, poket rakyat. Maka dia terpaksa poket dia itu yang menentukan dia sembahyang atau tak sembahyang. Boleh faham tak? Poket dia tu, pendapatan dia tu yang menentukan dia sembahyang atau tak sembahyang. Ini maksudnya ekonomi yang kawal agama. Maksudnya dia masa tu menjadi makhluk kepada ekonomi, bukan makhluk kepada Tuhan. Tu penjelasan kapitalis tadi ya. Penjelasan kapitalis tadi. Contoh. Maknanya sistem kita yang amalkan sekarang. Itu contoh satu kerja kilang tak ada sembahyang Jumaat. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, banyak yang tak boleh. Walhal kilang ni yang bagi lesennya kerajaan. Yang menetapkan prosedur operasinya kerajaan, pihak berkuasa. Kerajaan siapa kontrol? Kita. Nampak? Contoh kedua, kalau bawan, saya panggil bawan sahabat dan ataupun akhi Syahir SS. Kalau kita ingat lagi, pernah berlaku di hotel yang besar di KL, seorang pegawai wanita yang diarahkan berhenti kerana pakai tudung. Eksekutif wanita, dia ni orang perempuan. Sebelum dia pergi haji, sebelum pergi nikah tu dia tak pakai tudung, pakai skirt. Sebab itu peraturan pakaian hotel tu. Bila pergi nikah, dapat hidayah, Allah bagi pakai tudung sebagai balik semula kerja, bos dia bagi kata dua, nak kerja di sini atau nak buka tudung. Silap, kenapa? Nak kerja di sini buka tudung ataupun nak berhenti. Saya tak boleh lah, saya kena pakai pasal ini pakaian Islam, tutup aurat. Baik, berhenti. Maknanya sistem kita bekerja ni, dia tak ikut Islam. Tak ikut Islam. Walhal Perlembagaan Persekutuan Islam agama rasmi. Patutnya seseorang tu bebas mengamalkan agama dia, dan dia bawa kes tu, kawal perempuan ni cabar di mahkamah. Dan tak pasti apa jadi. Kes di Pahang, seorang pelajar pergi sekolah pakai serban, Mior Atikur Rahman. Kalau kita ingat lagi dulu, 3, 5, 7 tahun sudah, pergi serban, cikgu sekolah marah sebab tak ikut peraturan pakaian sekolah, seragam sekolah. Serban tak boleh. Akhirnya budak tu dibuang sekolah. Bapak dia saman di mahkamah. Menang budak tu. Mahkamah kata ini dibenarkan sebab Perlembagaan Persekutuan gini. Maknanya Islam ni dia duduk di bawah, tapi ekonomi duduk di atas. Nampak? Peraturan tu duduk di atas. Contoh ni, hak budak hari tu kapal terbang jatuh, orang pakai kecoh, emas jatuh, Asia ni jatuh, hak jatuh, hak hilang tak jumpa satu bab pula. Tahu lagi hilang tak jumpa. Pelik tu, canggih ni hilang tak jumpa. Kita motor hilang pun jumpa handle, jumpa tayar betul lah kan. Jumpa lah juga. Bila emas ni jatuh, orang mula cakap, oh mungkin jatuh pasal apa? Pasal hidang arak. Oh jatuh ni pasal apa? Pasal pramugari pakai tak tutup aurat. Baik, contoh mudah. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang, Ustaz Syahir kita main dengan kapal terbang, dia ada pemandu ramai, dikelilingi oleh para pramugari. Tadi ni tak terbang, macam dia dari surga.
Bila naik kapal terbang, katalah naik daripada Penang pergi ke Kuala Lumpur, kapal terbang pertama, contohnya Firefly ataupun Malibu kapal terbang tambang murah ni, kapal terbang pertama flight dia, masa dia lepas yang pagi pukul 6 pagi. 6 pagi. Bila berlepas 6 pagi, kena masuk dalam tu, check in 5.30 pagi. 5.30 pagi, subuh tak masuk lagi. Mana tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, pergi tengok anak, pergi convocation, pergi mesyuarat, pergi kerja, kena sampai di airport Penang ni 5.30 pagi, subuh tak masuk lagi. Okey. Bila masuk, dah check in, dah scan, dah badan, dah scan bag apa semua, 5.45 dia panggil masuk dah. Dua penumpang pesawat FY2013 ke Subang, sila baru di pintu B4 untuk pelepasan. Sila beratur, penumpang nombor 1 sehingga 10 diutamakan dulu dan begitu penumpang nombor 11 sehingga nombor 20. Oh, rasa macam dekat airport. Contoh lah, contoh. Tinggi lah Airport tu seorang sedap sikit lah, ni seorang garau. Jadi masa tu subuh nak masuk ataupun ngam-ngam ataupun kita subuh itu biasa 5.45, antara 5.45 sampai pukul 6.20 macam sekarang ni. Itu waktu subuh kita biasa macam tu. Mana kita dah kena katok masuk dalam perut kapal terbang, dalam kapal terbang. Cerita dia tak ada yang subuh. Tak ada yang subuh. Masuk diorang duduk atas seat. Pramugari pula, tuan-tuan perempuan, inilah taklimat keselamatan yang akan diberikan kepada anda. Sini tumpulkan perhatian, bla 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 bla. Tunjuk pakai tali pinggang lah apa. Ada orang tengok tali pinggang, ada orang tengok orang hak buat tali pinggang tu. Terpulang lah. Jadi kena tengok semua lah. Kalau saya nak keselamatan, ya, kena tengok semua. Jadi cerita dia, kita pun naik atas udara, turun mendarat sampai di Subang sekitar pukul 7 pagi. Ada lagi balik waktu subuh tu, tapi dah hujung-hujung lah. Sementara nak turun, bantuan pula tunggu. Kapten boleh suruh buka pintu, baru boleh buka. Cabin crew, ni operator, thank you. Buka pintu. Turun, jalan kaki pula masuk. Tunggu ambil beg pula. Akhirnya penumpang 7.30 baru boleh selesai. 7.30 subuh lah, sallallahu alaihi habis. Maknanya orang yang naik kapal terbang, waktu yang pertama, waktu yang mula-mula, dia memang takkan sempat untuk sembahyang subuh. Subuh waktu yang tak boleh jamak, waktu lain boleh jamak lah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ada orang jamak zuhur, asar, maghrib, isyak sekaligus. Itu jamak ikut dan. Subuh tak boleh jamak. Baik. Tak bolehkah waktu kapal terbang tu dibuat sebelum ataupun selepas waktu subuh? Ini menunjukkan sistem pengembangan itu, sistem itu apa tujuannya? Untuk memenuhi keperluan ekonomi, nak cari untung perniagaan. Keperluan, kehendak ekonomi yang menentukan agama. Jadual waktu pengembangan itu menentukan waktu sembahyang ataupun tidak. Bukan kita seorang yang tak ada sembahyang subuh. Tu pilot orang Islam tak ada sembahyang subuh. Pramugari Islam tak ada sembahyang subuh. Sebahagian besar penumpang yang Islam tak ada sembahyang subuh. Tukang jaga tayar, tukang buah minyak, tukang angkut beg, tukang semua macam-macam. Satu flight, satu penerbang tu ada beratus orang bekerja, yang semuanya tak boleh sembahyang subuh. Maknanya hari ni kalau dia nak kerja, belum tentu lagi dia boleh pastikan dia ni seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Sebab kerja itu tak menentu. Ini maksudnya ekonomi yang menentukan agama, yang akhirnya manusia menjadi makhluk kepada ekonomi. Dalam Islam, manusia kena jadi makhluk kepada Tuhan. Dalam Islam, ekonomi Islam akhir matlamatnya ialah untuk mendapat keridaan Allah. Apa makna negara yang bangun, kaya, maju, rakyatnya mewah, tapi mungkar, tapi buat dosa, akidah rosak. Sebaliknya, lebih baik negara itu negara yang biasa, negara yang tidak dikira membangun, tetapi yang sebenarnya hati rakyat itu yang membangun, mendapat keridaan Allah. Orang pertama, sekian. Terima kasih. Ini kepada penonton yang baru main. Kita ada jamuan teh tarik, boleh main ambil kat depan insya-Allah. Sebelum kita sambung round yang pertama oleh saudara saya.
Dia tarik dah. Dia tarik. Tarik di depan. Kita dah sebut yang ini pasal panel tak dapat teh tarik tu dulu yang dia. Dah lah bagi ayat kosong. Lawak lah. Kalau nak buat semua dia apa kan. Jadi kita jemput ni saudara kita, saudara saya daripada jauh dari KL ni, naik motorbang ni. Tadi pun rasa macam ada dalam motorbang dia dengar apa panel tak pertama kita bagi pengumuman tu. Jadi dalam kita nak bincangkan isu poket rakyat, poket rakyat ni, nak tanyalah saudara saya ni. Betul mungkin boleh start daripada perkenalkan ni dah sikit sebanyak tambahan daripada apa yang staff dan kita kenal tadi, supaya nak khabar kata ni kami bawa orang yang tepat pada malam. Jadi ni soalan, apakah 3 isu utama ekonomi yang dihadapi oleh rakyat dan negara? Itu ya soalan. Itu dah soalan. Senang je lah. Mari jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Alhamdulillah, syukur Allah SWT atas nikmat Allah berikan kepada kita dan dapat saya pun tak sangka ni. Dia biasa dengar air begitu kata kan. Kau kata. Sama. Lepas tu ngaji Perak lama. Di Perak sebutnya ayo. Mari sini giliak. Giliak. Tadi. Gilik Gili. Gilik. Orang apa? Ayak. Jadi nak kena adjust sikit lah. Orang Penang sebut ter. Ter. Giliak betul lah. Jadi lah. Giliak. Ter. Tapi Ustaz Nan tak ada giliran. Satu tu je. Tak sampai makam. Saya ucap terima kasih pada pihak pemuda kawasan sebelumnya jemput saya jauh. Saya bertangga jumpa dengan ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang pada malam ni. Mana kita akan sembang sikit lah tentang poket rakyat dan sebagainya. Jadi sebelum saya nak sentuh soalan yang diberi oleh Abang Wan tadi, saya nak sentuh yang Ustaz nak cerita tadi. Kalau kita ni orang Kelantan, di Kelantan ni kami sinonim dengan Tok Penali. Tok Penali tahun 1915 saya baca buku tu. Tahun ni tahun 2015. Pernah ada dialog di antara beliau dan juga MD waktu tu. Dia panggil Datuk Perdana Menteri, Datuk Nik Mahmud Ismail. Tahun 15. Sekarang 2015. Berapa tahun tu? Tapi buku tu ditulis oleh cucu dia pada Tok Penali lah. Soalan yang sama yang diulas oleh Ustaz Afnan tadi, bagaimana di Eropah mereka memikirkan bagaimana untuk membangunkan ekonomi di Eropah. Maka soalan sama diberikan oleh Datuk Perdana Menteri ketika itu. Datuk Perdana Menteri ini kawan sekali masa ngaji di Mekah dengan Datuk Penali. Tak habis hambung. Ramai moderator gini kan. Jadi sama-sama ngaji di Mekah. Bila balik, seorang jadi ulama, seorang jadi umara. Jadi dia tanya soalan pada Datuk Penali, bagaimana kita nak bangunkan bumi Kelantan? Bagaimana? Kita bina gedung ke? Kita bina jalan ke? Soalan tu. Logiknya begitulah. Kalau saya tanya pada bekas bakal ahli parlimen pada Batam. Bekas bakal. Betul. Bekas bakal. Bekas bakal ahli parlimen, bukan bekas calon. Kalau kalah tu, kalau menang tu ahli parlimen dah tak. Betul. Pening. Tak apalah, sama lah. Tak apalah kan. Nak sebutnya kalau tanya soalan tu, apa jawapan kita standard? Mesti nak buat pembangunan dari segi bentuk, material dan fizikal. Tapi apa jawapan Tok Penali? Kita tunggu lepas teh tarik aja lah. Itu ujung nanti saya akan cerita. Tak, final tak sampai dia tarik ni. Banyak kali sebut. Okey, baik. Saya nak sentuh isu dibangkitkan oleh Tuan Moderator dan telah disentuh sedikit oleh Ketua Penangan tadi, abang. Jam Sari.
Abang Jam Sari tadi pun kecek tu macam panelis lah tadi. Oh, memang. Saya dengar tadi, saya boleh belajar awal lah macam ni. Kaki sama kau sini kan. Nak sebut bahawa poket rakyat sekarang ni, sebelum saya masuk, banyak sebelum ni kan. Moga kita tu ngaji nak banding dengan ilmu Ustaz Afnan ni kan, dia ngaji Mesir. Kita ngaji juga bahasa Arab, tapi kita ngaji kitab matan. Kitab matan Jurumiyah. Hebat tu. Saya suka bawa kisah. Matan Jurumiyah ni kira kalau kita ngaji Quran ni level Iqra' je dah. Tapi Ustaz Afnan nama kitab pun kita tak disebut kan. Moga dia ngaji tinggi. Bila kita ngaji matan Jurumiyah, masa tu saya dekat tempat kedai lima. Matan Jurumiyah tu kitab apa? Kitab Nahwu. Nahwu. Kitab Nahwu. Kitab asas. Kalau kita ngaji. Sebab saya dulu belajar di Perak. Cuti-cuti